filem Malaysia ni dah lah kaput. Boleh dia bagi AI untuk majukan industri filem? Alip tak faham sekarang dengan kerajaan Madani yang terlalu obses dengan AI. Daripada poster, lagu, sampailah dekat PMX AI. Semua benda nak di-AI kan. Dan yang paling FOMO sekarang ini ialah Finas. Jabatan yang sepatutnya menjaga dan memajukan filem Malaysia telah mengkhianati pengkarya dengan menyokong AI. Pada 12 Ogos 2026 di TRX, Finas mengumumkan kerjasama dengan satu syarikat AI iaitu Morphic Cinema Studio atau MCS. Kata Finas, ekosistem MCS memberi benefit kepada teknologi AI multimodal serta modal penjanaan visual seperti Happy Horse dan juga One bagi membantu penghasilan visual sinematik. Senang kata, dia nak mudahkan kerja-kerja pengarah filem dengan prompt dekat AI mereka sahaja. Pada April lepas, Ketua Finas iaitu Hans Aizat ada juga buat kerjasama dengan MMU, Universiti Swasta Terkemuka di Malaysia. Dan boleh kata, kerjasama mereka pun ke arah AI juga. Persoalan yang Alik nak tanya kepada orang-orang di pejabat Finas mudah sahaja. AI ni boleh buatkan filem Malaysia ni maju ke? Alik rasa AI tu bukan masalah utama dia. Masalah utama dia ialah Alik tak pernah nampak filem yang bagus dari negara ini. Alik tak pernah nampak pengarah muda bawah 30 tahun di negara ini. Pengarah perempuan, lagi tak pernah nampak. Filem ialah hasil tangan manusia, dibuat dan dicipta oleh manusia. Sehebat mana AI pun, ia takkan boleh lawan air tangan manusia. Malaysia sebenarnya perlukan filem yang menceritakan Malaysia. Bukan tentang gangster sekolah, bukan tentang cinta, bukan tentang pahlawan Melayu fantasi. Filem Malaysia perlukan lebih banyak Yasmin Ahmad. Filem macam Talent Time, Mu'alaf, Sepet bukanlah cerita cinta. Ia ialah cerita rakyat Malaysia, realiti hidup kita semua yang tak perfect, yang ada cacat celanya. Sebab itulah manusia, tidak sempurna. AI betul, dia boleh menjana visual dalam masa 30 saat sahaja. Memang betul, ia sempurna, ia perfect, lawa dan cepat. Tetapi, ia tidak boleh menggantikan pengalaman hidup yang melahirkan karya. Lihat sajalah iklan-iklan Petronas arahan arwah Yasmin Ahmad. Orang masih ingat sehingga sekarang, selepas ia ditayangkan berpuluh tahun lalu. Bukan kerana CGI, bukan kerana AI, tapi kerana ia menyentuh pengalaman hidup rakyat Malaysia. Yasmin Ahmad pernah membuktikan bahawa cerita dari Muar, dari Ipoh, bahkan dari Kuala Lumpur boleh sampai ke dunia antarabangsa. Kalau AI akhirnya digunakan untuk menggantikan manusia, apa sebenarnya yang kita sedang bina? Industri filem atau industri konten? Macam mana Finas nak buat road to Oscars kalau masih mengharapkan AI? Tahun 2022, Finas dah buat target dalam tempoh 10 tahun nak hasilkan filem bertaraf Oscar, nak buat pengarah world class. Tapi Finas tak faham ke yang syarat filem nak masuk Oscars ni ialah antaranya tak boleh ada penggunaan AI yang menyeluruh. Finas sepatutnya menjadi benteng pertahanan para pengkarya, bukannya pencabul. Jauh lagi lah nak pergi ke Oscar. Nak lawan Indonesia pun mungkin kita tak mampu. Tapi tak apa, Alip ni open-minded. Alip akan tunggu filem AI pertama Malaysia. Alip akan pergi ke Pawagam dan tengok hasil filem pertama AI Malaysia. Alip akan tengok sama ada filem AI ini boleh bawa cerita Malaysia ke mata dunia. Sebab itulah apa yang Finas nak kan? Rekod, rekod dan rekod. Bukan filem yang akan mengubah masyarakat, filem yang membawa nilai manusia, filem yang menceritakan Malaysia. Tetapi hanyalah filem daripada sebuah mesin.